Yang minat dengan AI tu korang kena tengok video ni sampai habis Yang minat dengan yang tak minat, yang tak minat pun mesti nak tahu kan. Nampak tak benda ni? Apa benda ni? Open claw ni. Yang betul-betul tahu pasal AI mesti tahulah apa benda open claw ni kan. Benda ni basic lah bang Open claw AI yang kita boleh run AI secara locally tu. Itu normal. Yang tak normalnya kau tu tanya apa? Ini laptop apa bang kan? Bukan. Ini bukan laptop. Ini tablet. Biar betul bang. Tablet boleh run AI secara lokal. Serius abang. Sebab tu aku cakap tengok video ni sampai habis. So aku pasti budak-budak AI net sekarang dah curious. Tablet apa tu bang? Run OS apa tu? Run OS Android. Lagi pelik. Tablet apa kan? Okey, tak, cukup lah aku spill je kan. Honor Magic Pad 4. Honor Magic Pad 4 adalah first Android tablet yang support OpenClaw AI. Gila kan? Bagi siapa yang tak tahu OpenClaw AI ni adalah AI agent yang kita boleh basically set up secara locally. So kita tak rely on 100% internet macam kita guna AI selalu macam ChatGPT for example. And kita boleh pilih agent AI apa kita nak guna. For example kalau kau nak guna daripada knowledge punya bahagian ChatGPT boleh, nak guna Cloud AI boleh dan sebagainya. Itu basically summarize simple macam tu lah. And kita boleh buat benda tu semua dekat sebuah tablet je. Nampak tak teknologi 2026 ni makin pelik. Which is makin canggih lah kan. Tapi itu tu menarik gila doh. Kita boleh run AI secara locally dekat tablet. Senipis Honor Magic Pad 4 guys. Nipis macam mana tu? 4.8mm. Nipis gila kan. And kau boleh run benda-benda PC dekat dalam tu. Nak gunakan as a work punya office punya job pun boleh dekat tablet tu. Sedangkan dia macam 2 in 1 lah. Nak jadikan dia macam PC boleh. Nak jadikan sebagai tablet untuk consume media content pun boleh. So itulah membuatkan aku speechless jugalah bila aku dapat tahu yang tablet ni boleh run OpenClaw AI agent secara locally dekat tablet directly macam tu. So itu adalah overall yang aku nak cakap lah pasal Honor Magic Pad 4 So korang yang dah dapat tahu ni especially AI nerds out there berminat tak untuk angkat Honor Magic Pad 4 ni? Aku rasa kalau korang AI nerds korang nak sebuah device yang portable kecil nipis, maka aku rasa Honor Magic Pad 4 memang sangat berbaloi guys.